Okey geng, so jalan nak turun balik daripada tempat tadi. Jalan berbukit macam ni lah, turun seronok sikit geng. Oh, semua kebun durian. Itulah pengalaman saya. Oh, penat. Siapa cakap? Penat geng, tapi best lah. Best lah pengalaman apa kata apa perjalanan dekat dia orang punya terowong kan. And dekat sikit. So saya nak balik ke Hot Spring. Nak pergi dekat Hot Spring. Dekat ni tak jauh pun. Kita balik dekat Hot Spring. Dah letih tadi pasal kaki dah semua dah sakit. So kita nak pergi Hot Spring, nak pergi rendam kaki kejap. Tak tahu lagi berapa ringgit kena bayar dekat Hot Spring. So tengoklah nanti sampai dekat sana, nanti saya update balik video. Pasal bateri semua dah habis. Nanti kita sambung. Tak jauh pun, tadi jalan lain, sekarang ni jalan lain. Tadi kita orang masuk belah kanan tadi. Hai Pupi. Tadi kita orang masuk belah kanan ni lah. Jalan sini kalau nak mencabar korang lalu trek ni. Trek ni pergi kedai bunga, tapak kedai bunga tu, lepas tu korang boleh layang corner lah. Cuma jalan dia agak seram sikit lah. Sini orang kampung banyak. And then lagi satu anjing. Anjing tu binatang yang banyak lah. Kena hati-hati sikit lah. So kita orang nak pergi Hot Spring kejap. Nak pergi rendam kaki kejap. Okay, so kita tengok sekejap Hot Spring. Nanti kita sambung. Nak pergi rehat dekat Hot Spring sekejap. So motor parking kat sini. Masuk kaki je. Oh sedap lah. Gambar kaki. Renang kaki je, nak mandi tak kot. Balik mandi di rumah. Ni ubat apa tau weh? Ubat toksik. Elah, duduk keluar. Jangan dalang kat sini tu. Okey. Ni lah, dia ada dua kolam, satu kolam sini, kolam belakang lagi satu. Yang tu kolam besar. Yang tu panas lah. Panas ke ni? Panas kena matahari. Asal di situ kan? Ini tak ada matahari. Ni semua kena scan. Panas itu semua jadi ke? Nanti kita sambung lagi. Penat lah. Tengok naga pun ada. Lah. Sebenarnya bukan nak rendang kat lah. Bilang baru sikit. Basuh-basuh. Jom.
Okey, kita dah sampai dekat sini. And then jalan nak balik ke Betong dulu. So dah selesai dah. Dah pergi macam-macam tempat dah. Dah penat. Lepas tu ni nak pergi beli pulut ayam. Saya nak kongsikan satu tempat lah yang saya makan pulut ayam sedap. So kemungkinan korang suka kan, jom kita pergi tengok kat pulut ayam tu. Dan korang layan je lah lagu ni. Saya malas nak cakap. Okey geng. Saya beli tebu. Ni bukan tebu baik. Ini tebu original. Harga dia 25 baht. Boleh lah buat rasa satu botol. Dia air batu pun tak ada. So nak rasa jugalah tebu Thailand macam mana rasa. Okey, dah sampai dah dekat bandar. Sebenarnya Betong punya bukan yang ni, taklah besar sangat. Korang boleh lah pusi-pusi dah jumpa tempat sama je kan. Jadi tak adalah korang nak pelik sangat, nak pergi situ, nak pergi sini, senang lah. Lagi satu hotel pun ada jugalah. Tak kata banyak sangat tu tak, tapi ada lah. Ayam tak ada lagi. Tak ada lagi. Pukul apa? Setengah jam. Dekat situ geng, tapi setengah jam lagi. Nampaklah. Kita
Nanti kita sambung balik. Jom. Setengah jam lagi kan, lambat lagi. Tapi apa yang best saya puji lah KTM kan, atau motor-motor yang ada features yang menyala ni, yang tu okey sebenarnya kan. Taklah meraba-raba nak cari button kan. So malam-malam tengok nampak ada hiasan sikit kan. Tu kan best. Salah satu benda yang feature yang orang kata apa, patutnya benda tu penting kan. Okey jeng, jom. CJ pun dah buat, corner pun dah layan. Jom, masanya nak balik rehat.